saya, cikgu. Terima kasih. Terima kasih sebab datang. Abah saya ni dah berapa lama dah demam. Sakit ke mana, Bah? Ha? Sakit ke mana? Sini. Pakcik dah berapa lama demam ni? Dah 3 hari, cikgu. Saya makan pun tak lalu ni. Mak mana Husna? Tak nampak pun. Mak pergi kelas mengaji. Mengaji. Cikgu, saya minta maaf sebab saya sakit. Husna punya pelajaran terganggu. Saya banyak minta tolong dia. Picit kepala, buat kerja rumah. Minta maaf, cikgu. Tak apa pakcik. Saya faham. Lagipun kesihatan pakcik pun tak kurang pentingnya kan? Tuan. Tak apalah kalau macam tu saya balik dulu. Saya doakan pakcik cepat sembuh ya. Terima kasih, cikgu. Aisyah datang melawat. Bah, Abah rehat Abah rehat, Husna pergi hantar cikgu keluar. Aduh. Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam.